dok dah dia buat yang cuci organ dalaman. Lepas tu sudah kata saya ni tak tahu lagi. Ada lagi masalah yang tak selesai tu kan. Lepas tu kata mainlah rumah. Saya kata lawan dia. Mainlah kita kira rupanya dengar cerita produk hak baru ni lah. Lepas tu masalah saya, telinga saya belah kanan ni dia macam apa ni berair. Lepas tu saya segan jadi malu lah juga nak pergi mana-mana payah. Kalau nak pergi semayang ke masjid saya kena sumbat tisu lah di telinga. Bila sumbat tisu tak sumbat pun telinga ni bekak dah. Saya bekak sebelah. Lepas tu saya kata kat suami saya makan sana. Itulah duk tengok gambar apa piramid itu duk bekak kulit saya bekak lah kata. Lepas tu saya kata tak apa lah. Saya makan produk Shaw tu dalam masa 3 sachet tu saya tak rasa macam kering tu tak ada apa lah saya kata kat suami saya. Lepas tu saya cuci jugalah sikit-sikit je ada tak ni lah kering betul lah. Cadang nak pergi jumpa pakar lah. Sebab kan tak dah nak pergi jumpa produk sampai tak jadi pi lah kiranya. Lepas tu masalah apa ni perut saya ni sebelah dengan pusat tu dia macam sakit ngeri. Dia macam biji-biji sakit tu. Lepas tu ish kata dia tak terpejam tak kita rasa nyilu tu. Lepas tu saya hilang juga dengan bulu speaker. Alhamdulillah. Lepas tu habis dah yang tu tangan saya ni belah kanan ni kat jari ngok ni dia bila kita genggam dia tak menentu balik. Dia keras. Satu tu keras. Dah ada keras itu sakit pula. Dia sakit macam sakit sungguh-sungguh. Dia tokok gitu. Dia tokok gitu. Lepas tu saya cakap pasal gedok mana kenal. Lepas tu saya sakit. Saya tak yang saya kebam tu. Saya tak dengan Tuhan lah. Saya tak apa ni kalau boleh ni kena kerat dari saya orang ni. Tapi macam tu untuk rasa tak boleh lah fikir aku tu kan. Lepas tu apa ni jumpa produk Nutrika ni. Makan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Nak rasa apa selesai masalah hak saya yang tu. Kemudian selepas tu saya kena sengat penyengat. Kena buang ni macam anak saya ni. Apa ni kena penyengat biasa kalau penyengat tu ambil pasal juga nak hilang dia bungkuk kan. Dalam 10 minit tak ada apa. Alhamdulillah. Bukan nak cerita bohong lah saya ahli ni. Lepas tu saya apa ni bagi kucing makan ubat. Kucing tu semua kesian makan. Anak beli ubat apa yang sembok-sembok di lidah tu kan. Semua lidah tu. Lepas tu dia apa dia cakap tangan. Kena jari ni juga. Darah keluar lah. Lepas tu tak lama dalam lebih kurang 10 minit. Cantum balik. Alhamdulillah. Cepat. Cantum balik apa ni luka yang digigit tu dan tak rasa sakit. Sebelum ni kalau saya di cakap kucing, ambil masa agak seminggu lebih kurang tu lah. Kalau tak kena raya saya kena pergi cucuk. Sebab bisa kan dia ada bisa sakit tu. Yang sengat tu pun tadi tak bekak apa. Alhamdulillah. Dan saya bersyukur juga dan terima kasih dekat apa ni Syah dan dengan izin Allah Kak Aja. puan apa GM apa Poh Hajar